Pernah tak korang dengar tentang Puteri Gunung Ledang? Tapi, korang tahu tak siapa dia sebenarnya? Ada yang kata dia sebenarnya adalah bunian. Tetapi, kebanyakan yang mempercayai yang Puteri Gunung Ledang itu adalah jin betina. Tetapi, tak kurang juga yang percaya yang Puteri Gunung Ledang sebenarnya adalah manusia yang telah disumpah oleh Sultan Mahmud Shah pada suatu ketika dahulu menjadi makhluk yang tidak terlihat dan kekal hidup di Gunung Ledang. Ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka, dikatakan Sultan Mahmud Shah memang terpikat dengan kecantikan Puteri Gunung Ledang. Dikatakan baginda telah mengutuskan beberapa utusan untuk meminang Puteri Gunung Ledang. Banyakkan utusan-utusan yang dihantar gagal dapat meminang Puteri Gunung Ledang. Ada yang kata ada setengah utusan yang dikatakan jatuh sakit, ada yang mati, dan ada juga yang tak pernah turun dari gunung tu. Dipendekkanlah kisah, akhirnya Puteri Gunung Ledang menerima satu pinangan dari Sultan Mahmud Shah. Tetapi bukan mudah-mudah Puteri Gunung Ledang menerima tawaran dari utusan tersebut. Sebaliknya, dia telah meletakkan 7 syarat yang pada mereka amatlah mustahil untuk ditunaikan. Antaranya, pertama, jambatan emas yang dibina dari Melaka hingga ke Gunung Ledang. Kedua, jambatan perak di sebelahnya. So, korang bayangkanlah jarak dari Melaka ke Gunung Ledang tu berapa jauh. Dan untuk pengetahuan korang, kalau korang tak tahu, Gunung Ledang tu terletaknya di Johor. Syarat yang ketiga, 7 dulang hati nyamuk. Syarat yang keempat, 7 dulang hati kuman. Syarat yang kelima, 7 tempayan air mata anak dara. Syarat yang keenam, 7 tempayan air pinang. Dan akhir sekali, Puteri Gunung Ledang meminta semangkuk darah dari anak Sultan Mahmud sendiri. Dan dari situlah mereka mula tersedar, ini bukanlah soal cinta. Ini adalah tentang soal pengorbanan dan juga keangkuhan. Ada yang percaya Puteri Gunung Ledang sengaja meletakkan syarat yang bukan-bukan kerana dia sememangnya tidak mahu ditawan oleh manusia, apatah lagi diperintah oleh manusia. Memandangkan kemungkinan Puteri Gunung Ledang itu sendiri mungkinlah keturunan jin ataupun bunian. Hinggalah ke hari ini, walaupun semoden mana pun zaman yang berubah, pendaki-pendaki yang pernah menaiki Gunung Ledang mendakwa kadang-kadang terdengar bunyi suara wanita ketawa. Tak kurang juga, ada yang melihat kain kuning tergantung di atas pokok. Dan ada kalinya mereka terasa gerak-geri mereka seolah-olah diperhati di sana. Jadi, pesanan orang-orang tua-tua, kalau korang berniat hendak pergi ke Gunung Ledang, jagalah kata, janganlah bercakap besar. Kerana Puteri Gunung Ledang tak suka orang yang bercakap besar. Apatah lagi, sombong dan bongkak. Dan yang paling penting, korang kena ingat, jangan sekali suka-suka sebut nama puteri sewaktu berada di gunung. Kerana dia tidak suka jika korang menyebut namanya. Melainkan korang menggunakan kata gantian nama yang lain seperti nenek ataupun si cantik. Kerana ada yang berkata Puteri Gunung Ledang masih ada lagi di sana. Persoalannya, adakah Puteri Gunung Ledang itu adalah semata-mata legenda? Seperti legenda Masuri, Hang Tuah, ataupun sebenarnya Puteri Gunung Ledang sendiri adalah sesuatu perkara yang masih hidup sampai sekarang.